Ada duit simpanan RM10,000, maka patut ke tuan-puan biarkan dalam KWSP ataupun beli emas sahaja? Kalau tuan-puan tengok sejarah ringgit Malaysia 30 tahun yang lepas, tahun 1997 duit ringgit pernah jatuh 50% dan pada tahun 2015 duit ringgit pernah jatuh 35%. Betul, nombor dalam akaun bank ASB ataupun tabung haji masih kekal. Kalau ada RM10,000, maka akan kekal RM10,000. Tapi hakikatnya tuan-puan, kuasa beli dah pun hilang 50% dan 35% dalam jangka masa setahun. Dengan simpanan emas ini, sebenarnya kita tak perlu lagi bimbang tentang inflasi dan juga kejatuhan nilai mata wang ringgit. Bukti mudah, waktu zaman Nabi Muhammad, 1 dinar di tangan saya ini boleh membeli seekor kambing. Sekarang dah tahun 2025, 1 dinar yang sama masih lagi boleh membeli seekor kambing. Selepas 1400 tahun, 1 dinar di tangan saya masih mampu untuk miliki seekor kambing. Jangan kata 1400 tahun yang lalu. Kalau tuan-puan nak beli lagi 30 tahun pun, ada 1 dinar dah boleh beli seekor kambing untuk dijadikan sebagai dana akikah anak. Kalau tuan-puan perasan, kebanyakan orang kaya di dunia, mereka tak simpan duit banyak-banyak dalam akaun bank. Sebab apa? Sebab mereka faham tentang kuasa beli duit yang boleh jatuh pada bila-bila masa. Kebanyakan orang kaya, kalau tuan-puan tanya, mereka akan simpan dalam bentuk aset seperti hartanah ataupun dalam bentuk emas. Dan kalau tuan-puan nak tahu, emas ni mampu mengekalkan kuasa beli duit simpanan tuan-puan. Maka saya sarankan, siapa yang hari ini ada RM10,000 nak alihkan kepada aset-aset emas fizikal, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pindah video TikTok saya cara untuk bermula. Jom sama-sama kita selamatkan kekayaan kita daripada dimakan oleh inflasi dan kejatuhan mata wang ringgit.